warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada bab 11, iaitu pengenalan kepada set. Okey, apa itu set? Okay. Kita tengok contoh yang diberi. Yang pertama, A ialah nombor di antara 1 hingga 9. So, dekat sini awak just senaraikan semua nombor yang berada di antara 1 sehingga 9. So kat sini dia dah buat A sama dengan buka kurungan seperti ini ya. Kurungannya mesti yang lawa, bukan kurungan yang biasa awak buat tu. Kurungan dia ada lekuk. Okey, itu adalah salah satu simbol yang ada dalam pengenalan set ataupun bab 11. Ni sangat penting Okey. So, yang kedua, kita tengok lagi contoh nombor genap di antara 1 hingga 20. So, kita just buat B equal to 2, 4, 6, 8 etc sampai 20 dalam kurungan yang ada lekuk ni. Okey. So, ni C pun contoh-contoh untuk pengenalan kepada set. Seterusnya, kita akan tengok kepada unsur pula. Okey, unsur adalah apa yang ada di dalam set. Nombor ini dipanggil unsur bagi set A. So, daripada nombor 1 sampai nombor 19 dipanggil unsur. Okey, so dekat sini NA bermaksud bilangan unsur di dalam set A. So dekat dalam set A kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unsur. So cara tulis dia ialah N dalam kurungan biasa A equal to 10. Huruf N bermaksud bilangan unsur. Okey. Set sama. Set B dan set C adalah set sama kerana kedua-duanya mempunyai unsur yang sama. So, kalau awak tengok dekat sini, set B ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dan set C ada 10, 20, 5, 15, 30 dan juga 25. So, itu kita panggil adalah set C. Seterusnya, tengok pula contoh kedua. Set D dan set E adalah set sama kerana kedua-duanya mempunyai unsur yang sama. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan juga 21. Okey, kita tengok kepada unsur dalam set. Apa itu unsur dalam set? Okey, untuk unsur dalam set, kita tengok 5 unsur kepada A, 9 unsur kepada A, 17 unsur kepada A. Awak tengok kat sini ada 5, 9 dan 17. So nombor lain pun sama juga. Awak boleh tulis macam ini. Okey. Seterusnya, 2 adalah bukan unsur kepada set A. Kalau awak tengok dekat dalam ni, tak ada nombor 2. 8 bukan unsur kepada A, 4 bukan unsur kepada A. So kat sini ada simbol yang kedua yang awak kena ingat, iaitu simbol E terbalik. Ni adalah unsur kepada, dan jika dipalangkan dia adalah bukan unsur kepada. Faham So kita tengok contoh seterusnya. Contoh B. Dalam B kita ada 2, 4, 6, 8 sampai 20. Okey, so kalau unsur kepada B, kita ambil nombor-nombor yang berada dalam set B. Okey, contohnya dia bagi contoh 6, 14, 18. Okey. Dan kita tengok juga bukan unsur kepada set B. So kat sini dia labelkan 5 sebagai bukan unsur kepada set B. 11 juga tak ada dalam ni, so dia adalah bukan unsur kepada B.
Dan 19 juga tak ada dalam ni. Dia juga adalah bukan unsur kepada set B. Okey, seterusnya kita masuk kepada gambar rajah Venn. Okey, dalam pengenalan set ni, awak akan belajar tentang gambar rajah Venn. Okey, gambar rajah Venn selalunya akan dilabel ataupun dilukis sebagai bulat, tetapi juga kita boleh lukis dalam petak ataupun segitiga. Okey. So kat sini dia bagi contoh, dia lukis bulat. So awak tengok kat sini, set A sama dengan buat kurungan cantik 3, 6, 9, 12, 15, 18. So semua ni awak just lukis bulat dan tulis unsur ni dalam bulat ni. Tapi awak punya set ni kena letak dekat luar daripada gambar rajah Venn, gambar rajah bulat yang awak lukis. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, dia tulis sini bentuk lain seperti segitiga dan segi empat juga boleh digunakan untuk lukis gambar rajah Venn. Sama juga contoh dia, kita just lukis unsur-unsur yang terdapat dalam set tersebut dalam gambar rajah. Kalau awak nak lukis segi empat pun sama, boleh juga. So awak just lukis segi empat dan masukkan unsur-unsur ni dalam segi empat. Okey, masuk dalam ni 4, contoh 8 semua. Dan pastikan awak tulis dia punya set iaitu C dekat luar daripada gambar rajah yang awak lukis, gambar rajah Venn yang awak lukis. Seterusnya kita akan tengok simbol yang seterusnya adalah set semesta. Set semesta ni dia macam E terbalik juga, cuma dia ada echo dia. Echo sikit macam tu. Okay. Echo. So apa yang ditulis kat sini, nombor bulat di antara 1 hingga 10. Lepas tu A adalah nombor genap, B adalah nombor ganjil. Okay, macam mana nak buat? So mula-mula awak label dulu nombor bulat di antara 1 hingga 10. Just tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan awak tengok dia punya set A dia nak apa? Set A dia nak nombor genap. So awak ambil nombor 2, 4, 6, 8 dan juga 10. Manakala dalam set B dia nak nombor ganjil. So dia ambil nombor 1, 3, 5, 5, 7, 7 dan akhir sekali 9. So just awak just senaraikan je. So kita tengok masuk untuk set semesta. Set semesta ialah set yang mengandungi semua unsur dalam perbincangan. Okey, awak nak ingat macam mana? Semesta ni kan besar, alam semesta. Okey, so semesta ni merangkumi semua unsur, semua sekali unsur. Okey, set A ni dia akan bagi syarat, set B ni dia akan bagi syarat. Set A ialah nombor genap yang dipilih daripada set semesta. Maksudnya set A ni adalah syarat yang diberikan dalam set A untuk kita ambil daripada set semesta. Sama juga dengan set B. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Nombor bulat di antara 11 hingga 20. So just label dekat set semesta. Jangan lupa tulis simbol set semesta sama dengan buka kurungan cantik. Lepas tu awak senaraikan nombor bulat. Nombor bulat ni nombor lah 1, 2, 3. So dia nak nombor daripada 11 sampai 20. So dekat bawah dia nak set C iaitu set gandaan 3. Gandaan 3 tu apa? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tapi awak ambil daripada set semesta saja. So kat set semesta awak ada 12, awak ada 15 dan juga 18. So tulis kat sini. Okey, dan juga dekat D dia nak gandaan 4. Gandaan 4 adalah 4, 8, 12, 16 dan juga 20. Sama juga macam gandaan 3 tadi, kita just ambil nombor yang ada dalam set semesta sahaja iaitu 12, 16 dan juga 20. So, awak tulis macam ni. Jangan lupa tulis set dia apa sama dengan lukis dia punya simbol buka kurungan yang cantik ni. Okey.
Seterusnya kita tengok pelengkap bagi suatu set. Macam mana kita nak tengok pelengkap bagi suatu set? Okey, set semesta nombor bulat di antara 1 hingga 9. Awak dah tahu tadi, awak just label ataupun masukkan nombor 1 sampai 9. Okey, nombor genap. So awak tulis dulu nombor yang dia minta kat sini dan juga kat sini. So A tanda ni adalah nombor yang tak ada dalam ni, nombor yang tak ada dalam set A ni. So dekat set A kita ada 2, 4, 6, 8. So selain daripada nombor yang kita ada kat dalam set A tu, kita kena tulis macam ni. Set atau tanda koma yang atas tu maksudnya selain daripada, ataupun kita panggil kat sini pelengkap set A. Kita ambil dan kita tulis 1, 3, 5, 7, 9. Okey, boleh faham sampai situ? Bandingkan unsur set semesta dengan set A. Unsur yang tidak ada pada set A adalah unsur bagi pelengkap set A. Nombor bulat di antara 21 hingga 27. Okey, ni just contoh selain daripada contoh yang ke atas ni. Awak boleh tengok contoh yang ni pun sama juga. Pastikan awak tulis B tanda, maksudnya ada tanda koma sikit ke atas tu. So tulis A tanda. So kalau ni dia nak gandaan 3, selain daripada nombor-nombor gandaan 3 tu, awak tulis sebagai B tanda. Kat sini tulis B lah sebab dia nak minta set B. Itu sebagai contoh je. Okey, faham di situ? Okey, seterusnya kita akan belajar subset. Subset ni pula adalah semua unsur di dalam set Q berada di dalam set P. So awak tengok set Q kan, ada tak dalam set P? 2 ada, 4 ada, 6 ada, 8 pun ada. So awak tulis macam ni. Q ialah subset kepada P. Yang penting ni, ayat ni subset ni. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Bukan semua unsur di dalam set R berada dalam set P. So awak tengok kat sini, dekat set R ni ada 1, tapi dekat set P ni tak ada nombor 1. Tapi nombor-nombor yang lain ada. So awak kena tulis sama juga macam dekat atas tadi. Awak kena tulis palang, buat C terbalik dan palang dia. So palang tu bermakna bukan subset. Kalau ada palang tu ialah kalau tak ada palang macam ni, subset. Kalau ada palang maksudnya bukan subset. Faham sampai situ? Okey, seterusnya awak tengok ni, kita beritahu Q adalah subset kepada S. Ni contoh-contoh yang lain lah. Okey, seterusnya kita masuk ke penyenaraian subset. P equal to 3. Subset bagi P adalah set kosong dan juga set 3. So subset bagi P ada 2, iaitu set kosong dan set 3. Kita tengok contoh yang seterusnya. Penyenaraian set subset ni awak senaraikan start daripada set kosong. Set kosong termasuk sebagai salah satu subset. So kat sini dia ada bagi 2 je, 2 dengan 5. So mula-mula kita lukis set kosong, lepas tu set 2, set 5 dan juga set 2, 5. Okey, so ada 1, 2, 3, 4 set dekat dalam Q, subset bagi Q. Okey, so seterusnya kita tengok contoh R. Ada 4, 7, 8. Sama juga, kita kena start dengan set kosong dulu, lepas tu senaraikan satu persatu macam ni. Dan juga 4, 7, maksudnya pasangan 4 dengan 7, 4 dengan 8, 7 dengan 8. Lepas tu senaraikan semua. So kat sini awak tengok balik, stop kalau tak faham, stop video. So ini dia punya formula dia. Bilangan subset equal to 2 kuasa N. N adalah bilangan unsur. So kalau unsur ada 3, awak just 2 kuasa 3. Ni boleh tekan kalkulator. So ada 8, equal to 8. Kalau 4, ganti dah kat sini 4. Maksudnya ada kat sini, contoh saya buat lagi 1, 9. Lepas tu buat tutup. So 8, ada berapa? Ada 16. So macam tu je lah untuk penyenaraian subset.